Masuklah, takkan aku nak keluar balik. Kau ni. Kepala otak kau memang geliga. Oranglah. Kita kan makan garam dulu. Orang kata kita kena ada strategi macam mana nak melawan hati sang Arjuna. Makanya kita kena buat program demi program supaya diorang sentiasa berjumpa. Maka cinta sudah berkutik. Kata orang tua lah cakap. Dari mata turun ke hati kan? Macam mana kalau dari mata turun ke hati sebab anak kau tak pandang perempuan, macam mana mata dia nak turun ke hati? Macam mana? Anak aku tengok dari hati. Bila tengok anak kau tu melalui hati dia tengok. Lagi hebatlah. Tapi kan tadi memang dah okey dah. Tapi bila Tadi lepas aku tengok siapa tu, memang menyampah tu anak besar siapa? Aisyah. Ngada-ngada dia macam dia macam saya nak tonjolkan diri dia. Aku pun geram sangat. Keletis. Nak buat persembahan. Hebat sangat ke? Artis ke dia? First time jadi ahli hikmat ni. Excitednya. Barakallahu fi juhudik. Moga Allah berkati usahamu, wahai Jazli. Amin. Jadi ahli hikmat ni bagus, banyak pahala. Jadi selalu buat ya. Okey. Berapa dia bayar bang? Mesti banyak kan? Allahu Akbar. Okey Li, hikmat ni dia ada dua tau. Satu, kita buat disebabkan pekerjaan kita. Yang ni memang ada bayaran. Oh. Okey, satu lagi kita buat macam kebajikan, kita ada buat kerana dakwah, kerana Allah dan Rasul. Yang ni kita jangan mengharap apa-apa balasan. Memang tak ada bayaran. Sekira ahli hikmat macam ni tak dibayar. Aku macam tak sabar. Macam excited nak buat program tu. Tapi betul lah. Bila kau cakap macam tu betul lah. Patut orang suka pergi majlis ilmu. Aku pula tiba-tiba kan bila kita ada kat majlis ilmu tu, dia punya rasa macam-macam Itu orang panggil barakah. Ni. Allahumma salli alaihi doa. Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Kau satukanlah hati anak-anak kami. Kau satukan hati anak-anak kami. Kau lahirkan perasaan kasih sayang antara mereka berdua. Engkau lahirkan rasa kasih sayang antara mereka berdua. Kau lahirkan rasa cinta antara mereka berdua. Kau lahirkan rasa cinta antara mereka berdua. Kau temukan mereka hingga jodoh mereka, Ya Allah. Kau temukan mereka hingga jodoh mereka, Ya Allah. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Amin, Ya Rabbal Akhirkan Alamin. dengan selawat. Allahumma salli. Sebab sekali kita selawat, rahmat Allah turun 10 kali. Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu